Aku sedekah RM1 je, tapi Allah gandakan 2 hari orang belanja aku makan. Dulu aku masa SPM aku selalu sedekah RM1 tau. Sebab pagi nak pergi subuh, sedekah subuh, nama dia sedekah subuh. Waktu subuh tu aku sedekah RM1 dalam tabung surau. Tapi sekarang kan duduk universiti, dah tak selalu pergi masjid sebab jauh. So benda tu macam jadi aku dah terlupa dah nak buat. Sebenarnya boleh je aku nak QR, tapi sebabkan benda tu aku tak nampak tabung tu, aku tak terfikir untuk sedekah. Tapi nak exam ni, lately ni kan ada exam juga kan. So aku mulalah buat balik kan. Macam aku doa niat untuk sepanjang hari tu berjalan dengan lancar. Aku ingat balik apa yang aku belajar, apa semua, jaga hubungan aku dengan orang. Biasanya macam tu lah masa aku sedekah, aku niat macam tu. Lepas tu aku tahu tak, besoknya ke petangnya tu aku jalan-jalan. Lepas tu ada orang, which is orang masjid, datang ke aku tanya-tanya. Tiba dia ikut aku pergi ke kedai yang aku nak beli tu. Lepas tu dia belanja pisang cheese. Lepas tu second day, ada orang dia kena batch dekat convention tau. Jadi aku personal lah dia, macam dia memang tak salah pun orang tu bagi aku. Lepas tu dia cakap, you never know how your words leave me a smile, macam tu lah. Petang ni atau malam ni datang dia nak belanja makan. Alhamdulillah lah 2 hari Allah gandakan aku. Lepas tu kan aku macam okay, apa yang aku buat sampai macam ni Allah kasih aku ya. Aku memang hargai sangat weh, sebab aku memang tengah simpan duit. Aku teringat aku sedekah RM1. Weh, RM1 Allah gandakan berapa puluh kali ganda tu weh. Itulah aku rasa macam Allah tu maha baik sangat-sangat. So korang, walaupun sikit ada dekat tangan korang tu, jangan ragu-ragu untuk sedekah. Tapi janganlah sampai keperluan diri tak ada. Yakin pada Allah, Allah akan gantikan dengan lebih baik.